Breaking news, Joshua Zirkzee nak keluar dari Manchester United. Apa benda ni weh? Dia nak berembus tu tak ada masalah. Cuma kita ada satu syarat. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United telah menerima bid dari Roma untuk Joshua Zirkzee. Loan dengan kewajipan untuk beli. Sebelum ni memang banyak rumours yang klub Itali sedang merisi striker 9.5 kita ni. Sekarang confirm Zirkzee dah mencapai persetujuan dengan Roma dan tengah tunggu Manchester United buat keputusan. Sejujurnya abang memang suka Zirkzee. Bila member ada hati nak main tu memang terbaik. Bola bagus, kaki gentle, football IQ tinggi. Dan aku ingat lagi dia bawa bola sampai 2 pemain Arsenal tercedok. Masalah Zirkzee cuma satu, finishing dia sering ke laut. Sama lah macam striker kita yang lain. Mungkin itulah sebab Amorim kurang percaya kepada Zirkzee dan member tak banyak masuk permainan. Kalau kau tanya abang, biarlah dia pergi. Tak ada gunanya simpan pemain yang jelas sekali bukan kesukaan manager. Tambah pula kau tengok game hari tu lawan Newcastle, Zirkzee pun dah tak ada mood nak main, bye. Otak dia dah ada kat Itali. Roma nak ambil silakan. Manchester United pun tak payah setting harga tinggi. Cuma pastikan kita cari jalan deal dengan dia orang untuk dapat pemain ini. Korang kenal dia siapa? Komen kat sini.